KBS tegas tidak campur tangan tadbir urus FAM. Kuala Lumpur, Kementerian Belia dan Sukan, KBS, menegaskan tidak akan campur tangan secara langsung atau tidak langsung dalam tadbir urus Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, kerana sebarang campur tangan kerajaan boleh mengundang tindakan serta implikasi terhadap negara di peringkat antarabangsa. Menterinya, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata FAM bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan dan pentadbiran bola sepak negara serta tertakluk kepada Statut Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, dan Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, yang menekankan prinsip autonomi, integriti, ketelusan dan accountability. Beliau berkata KBS melalui Pejabat Pesuruhjaya Sukan, PJS, tetap memainkan peranan menggalakkan tadbir urus baik dalam badan sukan menerusi pematuhan Akta Pembangunan Sukan 1997 serta pelbagai inisiatif pengukuhan governance tanpa melanggar prinsip autonomi sukan antarabangsa.